daripada bahagian belakang mulut. Fami ni mulut. Mulut ni dia berkaitan dengan semua anggota yang berada dalam mulut. Min muakhiratil fami. Alamak. Min muakhiratil fami ila muqaddimatihi. Sampailah ke bahagian depan ni, depan mulut ni. Hatta yulamisa. Sehinggalah bahagian lidah kita ni yulamisa. Menyentuh ra'sul lisan. Yang ni hujung lidah ni, kepala lidah ni. Ra'sul lisan usula al-thaniyataini ulyayain. Sampailah kita menyentuh usul, iaitu pangkal kedua-dua gigi kacip atas. Dulu kita panggil gigi apa ni? Gigi kapak no. Kan? Gigi kapak. Wa dhalika ta'thir al-hawa' ad-daghit khalf al-lisan. Jadi bila berlaku penolakan lidah, اندفاع اللسان فطبعا هناك فيها الهواء الضاغط. Mestilah dekat situ ada tekanan udara yang kuat. Jadi bila kita sebut harfu dhad, dia tak boleh baca ad. Jadi bila kata huruf dhad ni, ramai orang boleh sebut dhad. Orang kata saya pun boleh sebut huruf dhad. Alah, senang je sebut huruf dhad contohnya kan. Senang je sebut huruf dhad. Da. Ataupun do. Ataupun do. Buat kembung belah pipi. Do. Ada pula orang ajak kembung pipi nak sebut huruf dot. Siapa yang duk ajak ilmu tak betul tu tak tahulah. Esok jawablah dengan Allah Ta'ala. Jadi bila kita tengok dekat sini, cara sebutan huruf dot, cara bacaan ayat ni kan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi mulut tu taklah susah. Alam yaj'al kaidahum. Tak sampai tara tu. Tak juga sampai alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yang tu nama kurung melampau. Jadi bagi hak huruf alam, hamzah fathah a, lam mim fathah sukun, lam. Kakak dah habis nuraniyah kan. Alam yaj'al lam. Pasal apa buka rahang? Sebab memang kena buka rahang nak bagi clear huruf lam. Yang tu dah diceritakan oleh Imam Al-Jazari kan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tu contoh dia. Jadi bila kita tengok keadaan bacaan tak matching dengan ilmu yang kita pelajari, pasal apa? Cu cerita Zat, ibu-ibu belajar tajwid ni berapa kali khatam dah. Baca Quran tak khatam lagi. Tapi pasal apa tak boleh nak tally di antara hukum bacaan dengan bacaan kita? Cu cerita pasal apa? Cu habak main. Habak kah? Lekas lagi tak ada nak masuk. Lepas tu dia bagi salah kat saya pula. Tak ada cerita banyak panjang. Orang tanya pun tak mau jawab. Habak eh? Kurang praktis Ustazah. Satu kurang praktis lagi. Tak sebut, tak beri hak pada tak beri hak huruf. lagi. Tak faham lah tu. Tak boleh explain. Tak faham lah tu. Kalau kata dah 8 tahun dah belajar kan, 7 tahun 8 tahun dah belajar kan, tapi tak boleh nak match lagi. Pesepa no. Heran lah no. Kalau lagu apa tu, apa tu tu amboi. Saya pun satu hari je terus ingat. Hak lagu tu dia senang ingat sungguh lah. Hak mengaji ni dia payah nak ingat sungguh. Lish, tell me why. Sepa. Pasal apa ada ilmu tajwid, lepas tu bila baca Quran dia tak tally dengan ilmu tu. Pasal apa? Simple answer, please tell me why. Alah, cikgu barang abang lah. Cikgu kan cikgu. Cikgu bekas pengetua terbaik Selangor tu. Jawabnya masa tak faham lah. Dia tak faham tak boleh nak match. Cikgu rasa macam tu tak faham. Sebab dia tak faham. Cikgu dia rasa tak faham tak boleh match. Cikgu rasa cikgu faham tak? Sejak ni saya faham dah teori tu. Bila buat praktikal dia pun salah. Oh, tu cikgu kategori faham. I'm from Malaysia. Kan?
Pasal apa? Kita ni sebenarnya kita faham makhraj tu. Tapi bila dalam keadaan mengaji praktikal, dia jadi salah sebab tak tepat. Jadilah murid yang setia. Itu nombor satu. Petua dia, jadilah murid yang setia. Alhamdulillah Muslim. Jadi murid yang setia ni maknanya bila belajar tu, tajwid bagus dah, bacaan tak bagus. Pasal apa? Duk pergi kat banyak guru. Guru ni macam-macam passion dia baca. Saya tak kata guru boleh salah, tapi ambil lah acuan nombor satu dulu. Kan? Kalau kata buat kek tak pakai butter, boleh ke? Pakai minyak sawit, boleh kan? Boleh je. Tapi tak cantik tak cantik dia. Cantik tak cantik ke, sedap tak sedap? Cantik lah. Satu, dia kena loyal dengan guru. Bila kata loyal tu ikhlas, kan? Bila kata ikhlas tu, datanglah keberkatan. Dan keberkatan itulah menjadikan anda murid yang berkualiti. Tu petua dia, kan? Bila jadi murid yang berkualiti adalah murid yang kena sentiasa menjaga dalam pelbagai cara. Begitu juga dengan guru, kan? Guru habis-habis usaha dah. Guru usaha macam-macam, tapi murid tak mencapai juga. Kenapa? Kan? Memang tahu dekat surau banyak orang mengaji, tapi saya bukan menghalang untuk bercampur dengan orang lain, tak menghalang. Tapi tolonglah jaga, rasailah kepenatan, kelelahan anda ketika nak memperbaikikan huruf tu. Lepas tu bila pergi ke orang lain, kata tak apa, macam tu pun okey je. Habislah usaha. Saya sedang membina KLCC, kata saya tengah cipta KLCC yang keempat. KLCC ada 2, ini ada 4 twin tower, kan? Kita kata ada quad tower, kan? Dia ada kembang 4. Yang 2 dah bina dah, nak bina lagi 2, nak bina kembang lagi. Bina. Lepas tu pendapat kata, tak boleh, kita tak boleh pakai konkrit yang sama lah. Kita tak boleh pakai gelas yang sama, tak boleh pakai warna yang sama lah. Kalau tidak, tak nampak perbezaan dia lah. Akan jadi ke KLCC yang seterusnya tu? Akan terbina ke bangunan yang seterusnya tu? Jadilah, tapi acuan lain. Tak jadilah cikgu. Acuan lain. Dia sama ada condong ataupun terbah terus, kan? Jadi yang tu yang kita nak jaga. Jadi sebab tu setialah dengan guru. Tak kira lah guru mana-mana pun, setialah. Jadi bila nampak kat cerita tentang ad-dad, kita cerita ad-dad ni adalah cerita daripada ilmiah, bukan cerita daripada pengalaman cara menyebut. Saya boleh sebut cara pengalaman. Saya pun orang Penang, saya pun orang kampung. Saya pun dulu sebut huruf dad, tapi alhamdulillah hidayah. Allah itu mahal. Bila Allah bagi, pegang betul-betul. Kena banyak latihan. Macam kita telan kuih almond London, cikgu punya, yang crunchy tu, kan? Dia bila kita gigit